Hai korang, inilah dia periuk nasi low sugar pengeluaran daripada Swiss Thomas. Periuk nasi ni boleh mengurangkan gula sebanyak 40% lah korang. Produk ini mempunyai chop sirim dan ia menggunakan tripping plug Malaysia. Periuk nasi ni juga boleh menyediakan untuk 4 hingga 5 orang makan. Masukkan beras ke dalam tray menggunakan cup yang disediakan. Kemudian air tu perlu mengikut betul-betul paras beras tau, atau guna jari korang pun boleh. Okey, lepas tu korang tutup periuk tu dan korang tekan button start. Lepas tu, korang boleh tekan low sugar right. Lepas tu korang tekan start balik semula. Tada! Siap! Wah, korang! Elok, cantik, berderai je nasi tu kan. So, korang boleh angkat je tray tu. Dan korang nampak kan ada air lebihan kanji tu. Inilah air yang mengurungi gula tu korang. Fungsi bekas ni pula untuk menakung air daripada jatuh ke dalam nasi. Dan bahagian bawah penutup ni pula boleh buka dan cuci. Senang sangat korang nak buka, cuci dan pasang getah tu. Lepas tu korang pasanglah semula dekat bawah penutup tu. Berbaloi beli periuk nasi ni sebab dapat jaga kesihatan korang tau.